Sedar tak, simpan duit dalam bank ni bahaya sebenarnya, bukan sebab bank tak selamat, tapi sebab tangan kita ni gatal nak belanja bila nampak baki banyak. Ramai orang ada masalah yang sama. Simpan punya simpan, hujung bulan tetap habis. Tonton sampai habis. Save dan share. Kalau ini selalu jadi pada anda. Dulu saya pun macam tu. Sampailah saya belajar satu teknik daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Lupakan simpanan bila simpan. Bila kita tukar duit jadi emas, emosi terus berubah. Kita jadi lebih sayang nak jual, lebih seronok tengok gram bertambah. Emas bukan sekadar simpanan, tapi ubat poket bocor yang sangat berkesan. Kalau anda nak bina simpanan lebih susah dibelanjakan dan lebih teratur, boleh mula tukar sebahagian duit kepada emas. Tak perlu modal besar, kecil pun cukup. Kalau nak saya bantu dengan cara yang betul, komen emas atau isi borang sign up, saya guide step by step sampai jadi.